Saya hormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan puan-puan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada petang yang penuh dengan keberkatan ini. Diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendirikan solat fardu asar secara berjemaah. Kemudian Allah pilih lagi kita untuk berada di dalam taman-taman syurga. Jadi alhamdulillah, pada petang ini kita sambung pengajian berkitab kita, Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Ya, satu kitab ilmu tasawuf, ilmu akhlak, berkaitan tentang bagaimana nak menyucikan hati, menyucikan dalaman diri ini dari segala bentuk anasir-anasir yang berbentuk maksiat ataupun bentuk perkara yang tak baik. Baik, jadi pada petang ni kita sambung, lama dah ya kita terhenti. Jadi kita sambung fasal yang kedua. Fasal yang kedua pada menyatakan segala taat yang batin. Ya. Kalau yang buku warna hijau, muka surat 264. Kalau kitab rujukan yang cetakan-cetakan lain, tuan-tuan buka je pada menyatakan khauf. Kita dah masuk sebelum ni tentang taubat. Jadi lepas pada taubat, dia akan pergi kepada khauf, lepas tu zuhud. Kalau bab dia bab yang kelima, ya, pada menyatakan segala taat yang batin. Jadi bab yang kelima tu dia ada pecah lah. Fasal pertama tentang taubat, fasal yang kedua tentang khauf. Jadi pada petang ni kita tengok dulu khauf. Baik, khauf ni apa? Khauf ni dalam bahasa Arab. Adapun khauf itu ialah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iaitu menghimpunkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Jadi dalam bab yang kedua ni dia nak bagi tahu ada satu sifat, ada satu perkara yang perlu kita terapkan dalam hati kita ataupun dalam kehidupan kita, iaitu datangkan satu sifat khauf, takut. Bukan takut dia hantu tu ataupun bukan takut pada orang, tapi adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah datanglah berapa bentuk pun jin ke ataupun orang jahat macam mana ke dan sebagainya dengan manusia, dia tak akan takutlah dengan orang-orang yang selain itu. Melainkan dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab tu orang yang takut dengan manusia, takut sebabnya nanti kalau saya tak buat macam ni, orang buang kerja saya pula Ustaz. Kalau saya buat macam ni, nanti orang kata apa pula. Dia takut dengan benda-benda bayangan dia sendiri tu akan menyebabkan dia menjadi orang yang lemah. Ya, sebab tu nak tak nak tuan-tuan, letakkan yang pertama, takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada Allah ini takut untuk melakukan maksiat, ya, dalam arti kata yang lain. Baik, apa kelebihan ni? Ini kelebihan orang yang takut pada Allah. Yang pertama dah tentu dah, orang yang takut pada Allah ini confirm dia akan mendapat petunjuk ataupun kita panggil hidayah. Kita dekat dunia ni pun nak ke mana-mana zaman sekarang, kalau tak nak tanya pada orang, ya, kita nak pergi jalan lah, kita mesti kena cari petunjuk. Jadi petunjuk kita dalam nak perjalanan ni, biasanya rujukan kita adalah Google Maps ataupun Waze tu kan. Type je nak pergi mana, tempatnya tak pernah pergi tu. Contoh nak pergi ke Pahang, Temerloh contoh, ya, kalau nak kita ni memang tak pernah pergi, tapi teknologi sekarang dah ada kemudahannya, kita boleh gunakan Waze, ya, gunakan Google Map dan sebagainya, dan akhirnya apa, kita tak adalah sesat ataupun kita panggil tak ke mana perginya pun kita tak tahu kan. Tapi dengan ada petunjuk itu menjadi terpandulah kehidupan. Dan apatah lagi lah kalau dalam sudut beragama kehidupan, pasti kita perlukan petunjuk. Sebab tu orang yang takut pada Allah, insya-Allah dia tak berani nak buat maksiat, dia takut nak minum arak, dia tak berani nak berzina, dia tak berani nak mencuri, khianat orang, pecah amanah ataupun segala benda duit haram, dia tak berani. Insya-Allah dia berada di jalan petunjuk yang betul tadi. Itu kelebihan. Sebab takut nak buat benda maksiat ni, Allah akan pandu kita oleh tadi menjadi petunjuk. Yang kedua, akan dapatnya rahmat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 154.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Petunjuk dan rahmat. Petunjuk tadi lah. Yang keduanya rahmat, iaitu sabit bagi mereka yang takut akan Allah. Maksud kata bukan ayat biasa, ayat Quran sendiri cerita. Dah tentulah tuan-tuan akan dapat petunjuk, dapat rahmat lagi. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, orang yang takut pada Allah juga akan mendapat ilmu, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya seorang yang takut akan Allah itu daripada hamba-Nya yang ulama. Ulama ni maksud kata orang yang berilmu. Ya, sebab tu tuan-tuan, orang yang berilmu, kalau nak tengok ilmunya itu ada berkat ataupun tidak, tuan-tuan lihat dia, adakah dengan ilmunya itu maka bertambah lagi kebaikan dalam kehidupan dia. Ramai orang kadang-kadang dia sambung PhD, sambung master, ambil pengkhususan lagi hebat diri dia, tapi makin jauh dia daripada agama. Yang itu tak ada manfaat. Sebab tu dia sebut tentang berkah. Berkah ni apa tuan-tuan? Kena pula kita dengan bulan Ramadan ni. Berkat ni ataupun barakah ini adalah bertambahnya kebaikan. Ya, ziyadatul khair. Nak tahu umur yang berkat? Tengok makin dia berumur, umur 60, 70, ada tak bertambah lagi ilmu-ilmu agamanya, kebaikan agamanya? Kalau ada, berkatlah usia itu tadi. Tapi kalau makin berumur, makin jauh, kan makin susah nak datang masjid, ataupun makin banyak dia buat grup-grup, kumpulan-kumpulan, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi dengan agamanya jauh sangat. Hanya itu tak ada berkat tadi. Dan kemudian kita tengok dalam keluarga, ada tak dalam keluarga kita makin bertambah bilangan ahli keluarga, makin banyak kebaikan yang kita dapat. Kena semak balik ke situ tuan-tuan ya. Kalau ada, maksudnya dapat keberkatan tadi. Baik, itu yang ketiga, ilmu pun akan dapat orang yang takut pada Allah ni, sebab ilmunya menjadi berkat tadi. Yang keempat, yang ini iaitu Allah pun redha atas orang yang takut pada Allah, mendapat keredaan Allah, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyiya rabbah. Redha Allah daripada mereka itu dan redha mereka itu daripada Allah, dan yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Jadi penting sangat tuan-tuan ya. Memanglah kalau kita nampak takut ni, kadang-kadang benda bila berdepan dengan orang ramai tak nampaklah sifat kita, tapi bila belakang-belakang seorang-seorang. Sebab tu perkara berkaitan khauf ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang di depan yang nampak alim, kan datang masjid, duduk saf yang hadapan, memang orang kenal kaki masjid, tapi bila seorang-seorang bersunyi-sunyi, ni kita risau kalau tak ada takut tu. Bila kita sunyi-sunyi seorang-seorang, dah kita pula duk memikir benda yang tak baik. Kena pula sekarang ni teknologi dah canggih, kan, padahal dia tu orang yang datang kuat datang ke masjid, tapi sayang dia tak ada takut. Jadi apa berlaku? Bila duduk rumah seorang-seorang, buka pula handset, kan, bulan puasa pula tu, buka pula TikTok, tengok orang menari, sudah kan. Padahal kita ni dia orang yang datang ke masjid, tapi bila orang tak ada, kita pula buat macam tu. Na'udzubillah min zalik lah ya. Ataupun tengok benda-benda yang tak baik, laman-laman web yang tak berapa elok tu lah ya. Bila depan orang nampak baik, belakang orang, ya Allah, rupanya macam tu sifat dia, keaiban tadi kan. Sebab apa tuan-tuan? Puncanya sebab tak ada khauf tadi. Sepatutnya bila ada khauf, tak kira lah depan orang ke belakang orang ke, itulah sifat kita. Ini yang pentingnya. Dan demikian lagi lah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang takut akan dia itu, apa dia dapat tuan-tuan? Iaitu syurga, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nazi'at, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa. Adapun orang yang takut, khafa tu, akan maqam Tuhannya, maqam Rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menegah dirinya akan dirinya daripada yang disukainya. Benda yang maksiat ni, siapa yang tak suka kan tuan-tuan? Sebab itulah datangnya syaitan, iblis, ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilempar ke dunia tu,
Ikutkan Allah bagi lagi ruang tu. Dan tengok ada tak dia nak bertaubat ataupun menyesal, minta ampun, minta maaf. Tak ada tuan-tuan. Tapi apa yang syaitan janji, dua benda. Dia kata apa? Pertama, dia nak memperelokkan maksiat di mata anak Adam. Sebab tu bila kita, bukan kita lah, orang lain ya, bila orang buat maksiat, dia tak perasan yang maksiat dia buat tu benda yang tak elok. Dia nampak elok pula dah. Nampak? Dia memperelokkan maksiat di mata anak Adam. Jadi terbalik zaman sekarang lagi lah tuan-tuan, kritikal sangat. Kita pula segan dengan orang yang buat maksiat. Zaman dulu orang ramai, orang senang lah nak menegur. Kalau ada anak muda 2 orang duk berating, kita ada kekuatan nak tegur. Sekarang ni kita nak tegur pun rasa macam biarlah dia. Saya bukan tak nak tegur, Ustaz, malah nak campur hal orang. Akibatnya orang yang buat maksiat makin lama makin bertambah. Kan nak tegur tak berani. Itu jadi tuan-tuan ya. Sebab apa? Dielokkan maksiat dalam pandangan manusia. Kemudian iblis tadi, syaitan janji lagi. Dia kata apa? Selain daripada nak elokkan maksiat mata anak Adam, yang keduanya dia nak jadikan anak-anak Adam tu, kita ni lah tuan-tuan ya, menjadi orang yang sesat. Sesat ni jauh daripada agama. Na'udzubillah min zalik ya. Tapi kalau kita dapat menahan diri, sebab tu kata kat sini, wa nahan nafsa 'anil hawa, iaitu kita dapat menegahkan akan dirinya daripada yang disukainya. Memang kita nak ke makanan, macam-macam makanan sekarang ni ada kan, ada yang syubhat. Kan sedap Ustaz kalau tak pergi viral tu kan, tapi tak ada halal, sertifikat halal tu tak dapat. Tapi bila kita tengok ada orang lebay makan Ustaz, Pak Haji pun masuk, takkanlah haram contoh kan, kita pun makan. Padahal syubhat itu perkara yang kalau boleh dicegah ataupun dijauhkan, cari yang halal. Kalau kita dapatlah jaga diri kita tadi tuan-tuan, maka jawapannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahawasanya syurga lah tempat kediamannya. Nak dapat syurga bukan senang, sebab kena sekat benda-benda yang kita suka ni. Ikutkan siapa yang nak datang masjid, kena pula bangun awal pagi kan, kemudian kena pula bulan Ramadan ni nak kena buat solat sunat tarawih 20 rakaat. Ikut kesukaan kita, lebih baik duduk depan TV, tengok TV lepas maghrib, makan lagi, lepas tu solat isyak, tambah lagi makan. Solat tarawih tak pergi, sebab benda yang kita suka. Tapi kalau tuan-tuan dapat cegah, dapat sekat, dapat halang daripada benda yang kita suka ke arah benda yang tak baik ni, syurga lah tempatnya. Sebab tu syurga tu mahal ya. Mahal ni maksud kata nak mendapatkannya bukan semudah itu, kena ada usaha ni tadi. Baik, dan Allah berfirman lagi dalam surah Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa liman khafa, disebut lagi, dan bagi orang yang takut lagi, maqama rabbih jannatan, iaitu dia kata apa? Iaitu dapat lagi 2 syurga. 2 syurga ni maksud kata tuan-tuan dalam tafsir menyebutkan kenikmatan yang tak terhitung jangkanya, banyak sangat. Orang kata syurga satu tu pun tuan-tuan dah betapa nikmatnya yang tak terhingga, apatah lagi lah jannatan di sini, iaitu diumpamakan seperti mana 2 syurga. Tapi nak dapat 2 syurga ni kena lipat kali gandakanlah amal, lagi-lagi lah malam-malam akhir ni tuan-tuan ya. Kalau lah takdirnya hari Jumaat nanti raya, maksud kata Khamis malam tu dah malam raya, tinggal lagi berapa hari je lagi, esok dah Ahad, di sini Selasa, Rabu. Ni kalau Jumaat tu jatuh raya lah. Tapi kalau Sabtu ni raya, Khamis malam tu adalah malam terakhir kita, Jumaat tu adalah malam raya. Puluh lagi tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena cuba lagi, sebab insya-Allah lah mungkinlah berbagi lagi dalam 4-5 hari ni. Mungkinlah inilah malam akhir yang kita nak buru, iaitu Lailatul Qadar. Kalau ikut saya makan kita, tak tahulah kalau tuan-tuan mungkin dah dapat ke ataupun tidak ke kan. Tapi nak beritahu apa, kita tengok daripada sudut hadis riwayat Ibnu Abbas menyebutkan ada 4 tanda. 4 tanda Lailatul Qadar tadi lah. Pertama ni tuan-tuan, saya kongsi selit sikit, sebab ni kebetulan ada 5 hari lagi nak habis ni. 4 tanda Lailatul Qadar disebut oleh Imam Ibnu Abbas. Yang pertamanya adalah malamnya lemah. Lemah ni apa maksud tuan-tuan? Malamnya sebelum ni kalau di taman bising, budak-budak tu main motor merempit sana sini, tapi pada waktu malam Lailatul Qadar, kata Imam Ibnu Abbas, iaitu malamnya terasa sunyi yang teramat sangat, rasa sayu.
senyap je mana orang lain pergi ni. Tu ya, maksud kata tak riuh macam hari-hari lain. Mungkin belum lagi kot, mungkin esok, mungkin lusa. Setakat ni mungkin riuh lagi kan. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya pula, cahayanya cerah menderang. Maksud kata bulan hari-hari lain gelap gelita, ataupun kalau tak bawa torchlight tu memang rasa gelap lah. Tapi malam itu bulannya cerah, cuacanya cerah tuan-tuan. Memang rasa kalau tak bawa lampu picit pun boleh lagi nak pergi ke laman ruang tamu ke depan tu tadi. Itu tandanya kedua. Dan yang ketiganya, cuacanya dikata apa? La baratan wala naharatan. Maksudnya apa? Tak terlalu panas dan juga tak terlalu sejuk. Hari lain tiap-tiap malam kalau balik tarawih mesti nak kena pasang aircon. Ataupun senang cerita kita mesti nak kipas tu full lah. Tapi malam itu kita rasakan cuacanya tak pasang aircon pun tak apa. Kipas kalau tak pasang sampai 3 tu full pun tak apa. Maksud kata dalam keadaan suasana cuaca daripada hari tersebut tidak terlalu sejuk dan tidak juga terlalu panas. Itu tanda yang ketiga. Rasanya belum sampai lagi pun. Mungkin malam ni, mungkin esok, kita tak tahu. Dan yang keempat, yang ini sayanglah kalau tuan-tuan sedar dan yang tanda keempat. Sebab tanda yang keempat ni bila terbit fajar. Hiya matla'il fajr dalam surah Al-Qad tadi kan. Sebab tu Lailatul Qadar bermula selepas maghrib sampailah fajar tu dah naik. Lepas tu stop lah. Nak naik fajar tadi. Jadi tanda yang keempat dia kata apa? Iaitu bila mana waktu siang ni, nak terbit matahari tu, dia terbit dengan dalam suasana yang lemah. Maksud kata apa tuan-tuan? Matahari tak berapa nak, matahari timbul tapi cahayanya tak berapa nak nampak sangat. Kemerah-merahan, lambat naiknya. Biasa 7.30 tu dah terang lah. Tapi alangkah ajaibnya pada siang Lailatul Qadar mataharinya naik lambat sedikit. Maksud kata dengan cuaca yang macam redup, kemerah-merahan sampai pukul 8 lebih macam tu barulah naik orang kata cahaya panas. Jadi kalau ada kemerah-merahan waktu pagi lambat sikit mataharinya naik, itu adalah tanda Lailatul Qadar tuan-tuan. Rasanya sebab ini bukanlah kata confirm saya kata ni tuan-tuan. Setakat inilah sebab saya keluar biasanya 6.30 pagi. 6.30 pagi lepas sahur, ofis pejabat ni di Ipoh. Berulang ni bagai Datuk Ipoh kan. Jadi biasanya 6.30 tu saya keluar. Tunggu-tunggu jugalah. Kot ada dah ke cahaya-cahaya tanda daripada riwayat Imam Ibn Abbas ni kan. Setakat ni belum lagi. Tak tahulah kalau kot esok ke ataupun hari Isnin nanti kita tuan. Jadi ada lagi ruang dan peluang kita untuk memburu Lailatul Qadar. Sebahagian ulama juga menyebutkan jatuh pada malam yang ke-27. Ya, ada juga yang mengatakan malam-malam yang ganjil. Jadi tak apalah tuan-tuan. Yang penting jangan dipilih-pilih. Mentang-mentang malam ni genap, semua pakai semain kat rumah je. Jangan macam tu. Maksud kata genap ke ganjil ke pulalah. Sebab anggaplah inilah baki 5-6 hari Ramadan yang terakhir untuk kita. Tahun depan belum tentu lagi. Itu sedikitlah ya panduan ataupun hint sikit untuk saya kongsikan. Mungkin menaikkan lagi semangat tuan-tuan, motivasi untuk kita buru Lailatul Qadar dan tinggal lagi berapa hari saja Ramadan. Baik, kita masuk yang seterusnya tuan-tuan untuk petang ni, untuk kita cubalah ya sampai setakat zuhud dia. Baik, untuk zuhud ni tuan-tuan kita tengok sama-sama fasal yang ketiga. Pada menyatakan zuhud. Jadi pertama taubat, kedua khauf, yang ketiga zuhud. Jadi untuk hari ini saya sampai zuhud je dulu. Nanti yang keempat nanti kita sambung selepas hari raya nanti. Baik, pada menyatakan zuhud, adapun zuhud itu maka iaitu martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan daripada dunia dan menggemarkan kepada akhirat. Senang cerita tuan-tuan, dengar je perkataan zuhud, maksudnya dia suka pada akhirat dan tak berapa seronok sangatlah pada dunia ni. Bila kata tak seronok sangat pada dunia ni apa? Dia tak beria sangatlah nak puluh dunia. Sebab ramai di kalangan kita kalau kita lihat ya dalam surah Alhaakumut Takasur, kan surah At-Takasur, berapa ramai orang yang mengumpul-ngumpul, mengambil, orang kata kumpul harta ni, harta zurtumul maqabir, sampailah nak masuk liang kubur lagi duk fikirkan pasal harta. Kita tak nak macam tu. Sebab tu datangnya satu sifat yang perlu kita semat dalam diri kita, iaitu zuhud. Boleh nakkan dunia tapi sekadarnya. Nanti kita tengok hak dunia ni macam mana yang kita boleh ambil.
Dikatakan kat sini kalau orang yang zuhud, dia lebihkan pada akhirat, sayang dengan akhirat berbanding dengan dunia. Dunia ni sementara saja. Dan dikatakan di sini dan dikasihi oleh sekalian manusia seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, terjemahannya tuan-tuan, zuhud engkau di dalam dunia iaitu benci olehmu akan dunia. Nescaya kasih Allah akan engkau. Kalau kita bencikan dunia, Allah akan sayang pada kita. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, iaitu jangan kau hirau akan sesuatu yang ada pada seseorang itu. Nescaya kasih orang akan engkau. Apa maksud tuan-tuan? Kalau kita tak berapa gemar dengan dunia, Allah sayang pada kita. Contohlah tuan-tuan, bila kita tak berapa sayang pada dunia ni, contoh kita ada harta, ikutkan kita mesti kita tak nak kongsi. Rugilah Ustaz, simpanan saya dah ada 100,000. Kalau saya derma pada orang susah, orang miskin, orang memerlukan, kuranglah duit saya tadi. Menyebabkan apa? Kita menjadi orang yang kikir, kedekut, maka Allah pun tak suka. Tapi kalau kita jenis orang yang tak berkira, dengar je orang susah dekat kampung kampung Saadah ni, masih Saadah, kampung bahagia. Kampung bahagia ni, dengar je orang susah, cepat kita mengulur. Walaupun tak banyak kita bagi juga, maka Allah sayang pada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak berkira. Kan? Tengok ada orang susah, cepat kita bantu. Tengok ada orang perlukan bantuan, ringan tangan kita nak tolong. Dan itu. Dan dikata apa? Zuhudlah kau pada barang yang di dalam tangan manusia. Maksud kata kita tak ambil peduli lah. Kalau jiran sebelah kita tu tengok, ui kaya sungguh dia ni, kan, pakai kereta baru, tukar, orang kata kereta lagi, rumah renovate lagi, makin lama makin besar, tak sedikit pun terjejas dalam hati kita. Kita tak boleh hirau, biarlah dia. Yang penting apa yang aku ada ni aku syukur. Dengan apa yang Allah dah bagi nikmat ini, bekalan yang aku yakin akan menjadi bekalan di akhirat nanti. Yang itu penting tuan-tuan. Tapi kalau orang yang menghiraukan orang lain, dia akan merasakan tak puas hati lah. Kan, kawan dia beli kereta, dia pun nak tukar kereta. Kawan dia renovate rumah jalan sebelah, dia pun nak tambah juga. Kawan dia tambah lagi harta, kita pun berpakat nak tunjuk lagi kita lagi kaya. Itu menyebabkan orang pun tak suka pada kita. Nampaklah belagaknya, takburnya, semua tu akan keluar nanti tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW lagi, apabila menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-Nya akan kebajikan, kalau Allah nak orang tu buat kebaikan, nescaya membenci ia akan dia di dalam dunia dan menggemarkan akan dia di dalam akhirat dan melihatkan ia akan aib dirinya. Tuan-tuan tengok ya, bila orang yang membencikan dunia ni, tak berapa nak minat dengan dunia, Allah datangkan rasa seronok kebajikan, sayangkan kepada akhirat, banyak dia nampak keaiban diri dia tu tadi. Sebab tu perlunya ada kita muhasabah diri tadi ya, sepanjang kehidupan kita tuan-tuan. Ambillah sikit masa 5 minit, 10 minit, kalau boleh waktu subuh tu, lepas solat subuh, tuan-tuan duduklah di masjid sekejap, sadarlah dekat tiang ke apa, merenung akan dosa-dosa keaiban yang pernah kita lakukan. Dekat situ akan mendatangkan lagi zuhud tadi, sayang kasih kita pada akhirat. Ataupun malam sebelum lelap tidur, kadang-kadang kita sebelum malam lelap tidur tengok handset dulu ya, kita buka YouTube, buka TikTok kan, sampai nak lelap baru kita tidur. Kadang-kadang handset berapa banyak kali jatuh ke muka, orang punya nak tertidur je lelap tadi kan. Sebab apa? Sebab ghalib kan, kata sibuk ni dengan TikTok ni, dengan YouTube ni, macam-macam lah. Menyebabkan kita tak pernah merasakan muhasabah tadi, aib pada diri kita tak pernah tengok. Akibatnya apa? Makin suka kita akan dunia tadi. Kan, kat TikTok tu, media sosial, macam-macam orang tengok gambar baju baru, kereta baru, model-model, segala benda lah, perkara-perkara baru, menyebabkan kita teringin nak beli. Akibatnya terkejarlah kita kepada dunia, tanpa kita sedari dunia itu pun akan kita tinggalkan. Baik, dan sabda Nabi SAW lagi, barang siapa benci akan dunia, nescaya memasukkan Allah akan hikmat. Dapat hikmat ni, ilmu hakikat dalam hatinya, dapat kenal, maka menuturkan Allah dengan dia akan lidah hatinya, dengan dia akan lidahnya, dan memberitahu Allah akan dia penyakit dunia. Dapat tengok, dapat tahu apa benda-benda yang tak baik ni, kejahatan dunia, dan memberitahu ia akan ubatnya. Ubat untuk kejahatan dunia ni dengan zikir, tasbih dan sebagainya.
sebagainya lah tuan-tuan ya, mengeluarkan Allah akan dia daripada dunia, padahal dia sejahtera kepada negeri akhirat. Dapat kebaikan di akhirat tadi. Baik, dan makna zuhud itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin. Ini maksud dia tuan-tuan ya, uzufun nafsi anid dunia, benci hatinya daripada dunia dan berpaling daripadanya kerana berbuat taat serta kuasa ia atasnya, iaitu serta ada kepadanya dunia itu tetapi sunyi hati daripada gemar. Bukanlah kita kata kita buang habis. Ustaz kata jangan suka dunia, balik nanti pakai buang semua baju, pakai yang zuhud je lah, yang koyak-koyak ya, baju yang dah lusuh, apa lagi tuan-tuan, kereta yang buruk, motor buruk. Bukan itu maksudnya. Gunakan, manfaatkan sekadarnya saja. Maksud kata tak perlulah sampai nak buat koleksi 2, 3, tak perlulah sampai nak kena benda elok lagi nak kena tukar ikut trend semasa. Yang itu ya, maksud kata kita ada sekadar cukup saja. Dan dia kata lagi, kemudian lagi meninggalkan ia akan dia. Tiada menghilangkan akan zuhud itu sebab ia mengambil daripada dunia sekira-kira hajat. Nampak? Bukan lagi bila kita kata mengambil dunia sekira hajat itu menyebabkan hilang zuhud. Tak. Ia dikira lagi zuhud cuma sekadarnya saja. Yang tiada dapat tiada daripadanya seperti makanan, pakaian, tempat kediaman sekira-kiranya hajat. Contohlah kita tengok orang agama, apa ustaz ni pakai Mercedes, ustaz pakai BMW, ustaz pakai apa, Alphard. Tak patut betul, bukan zuhud ustaz ni, contoh kan. Padahal kita tak tahu, sedangkan orang yang berdakwah zaman Nabi kalau perjalanannya jauh, dah tentulah kena menggunakan unta yang sihat, unta yang kuat, kan? Sebab apa perjalanannya jauh? Mengambil benda perkara hajat tadi. Sama jugalah dengan orang agama. Janganlah kita pula menghina, mengata, memperli kan, apalah ustaz ni pakai kereta mewah, padahal kita tak tahu kereta itu dah digunakan untuk keselesaannya nun pergi dakwah sampai ke Pahang, sampai ke Kedah, perjalanan jauh. Takkan nak suruh naik motor Kapcai contoh kan. Dah tentulah kena ada benda yang selesa tadi. Tapi itu pun kenalah berpada-pada, bukanlah over sangat melampau ya. Baik, ada pun makanan. Kita tengok muka surat 268 bagi kitab yang berwarna hijau lah, kita tengok. Ada pun makanan pada sehari semalam itu, maka kata Imam Ghazali dah susun dah tuan-tuan, yang mana kadar makanan yang menggambarkan orang yang zuhud dengan makanan orang yang melampau sangat ni. Maka sekurang-kurang makan pada sehari semalam, sehari katanya, iaitu setengah rital, 300 gram. Ada tak kita makan beras 300 gram? Maksudnya kita ni dah tak zuhud dah sebenarnya. 300 gram ni banyak tuan-tuan. Kalau kita letak satu pot beras tu pun, insya-Allah sampai malam tu cukup. Itu pun tak sampai lagi 300 gram. Maksudnya kata tuan-tuan ni dalam kategori yang boleh dikatakan sebagai zuhud dah lah. Melainkan ustaz saya tak cukup ustaz, satu periuk tu pun boleh saya habiskan. Yang itu dah jauh. Itu dah lebih daripada zuhud. Sepatutnya zuhud dikata di sini 300 gram tu dah memadai dah. Beras tu kita alhamdulillah lah, kita makan beras kan, kita makan nasi satu cupak ataupun satu bekas tu pun dah memadai. Dan pertengahannya adalah 1 rital 600 gram, setengah kilo. Setengah kilo ni boleh dapat sebenarnya satu periuk. Itu pun dikata apa? Sekadarnya. Kita alhamdulillah lah, boleh kata 300 gram tu dah memadai. Dan yang ke atasnya 1 mud, iaitu 1/4 gantam fitrah. Yang lebih daripada ini membatalkan akan martabat zuhud. Kalau lebih daripada ini dah tak kira zuhud dah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah ya, saya harap tuan-tuan pun di sini rasanya level-level 600 gram ke bawah lah, takkan atas lagi. Adapun martabat zuhud itu dengan sekira-kira dibangsakan pada tiap-tiap zaman, maka iaitu yang terutama ia makan sekira-kira menghilangkan lapar. Janji boleh hilangkan lapar pada ketika itu juga dah memadai. Tapi orang kita kadang-kadang terbalik, dia makan sekali makan hilang lapar sampai ke malam. Punya banyaknya makan tadi kan. Sepatutnya kata di sini cukup makan sekadar untuk lapar yang pagi-pagi je. Nanti lapar balik tengah hari baru makan balik. Malam nanti kot lapar semula baru makan lagi. Maksud kata sekadar untuk hilangkan lapar pada waktu ketika itu. Tapi orang kita kadang-kadang tak cukup, kan, dah habis makan sedap sepinggan, tambah lagi 2 pinggan, tambah lagi 3, kena pula sekejap lagi nak buka ni. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang roti john tu 3 untuk dia saja, punyalah banyak ni makan tadi. Dan
maka apabila kenyang ia pada ketika sebelah pagi, maka tiada ditaruh disimpannya ke sesuatu yang lebih daripada itu makannya pada sebelah petang. Tak adalah nak sampai ke petang. Dan jika dapat ia makan pada petang pula, maka tidaklah ditaruhkan ke sesuatu yang lebih dari makannya itu pada sebelah paginya esok. Maksud kata cukup sekadar untuk waktu itu sahaja dimakan. Dan martabat yang pertengahan, bahawa ia menaruh harga sesuatu bagi yang dimakan sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari. Ni kita sekarang ni simpan stok makanan lah. Dan martabat yang kurang daripada zuhud, bahawa ia menaruh sesuatu daripada makanan sekira-kira mencukupi setahun. Punyalah nak makan tadi, stok makanan yang di rumah dah simpan setahun. Lainlah kalau kes berperang tu lain cerita tuan-tuan. Ini yang dalam keadaan normal ni, tuan-tuan pergi rumah dia, ya Allah, penuh peti ais, buah-buahan dia, daging tu dia punya beli, boleh sampai setahun makan. Itu orang yang dah hilang zuhudnya. Sebab tu kalau boleh, kita beli sekadar untuk makan kita sahaja. Maka jika menaruh makanan yang lebih daripada setahun, nescaya dah keluar dah martabat zuhud. Tetapi jika tiada baginya usaha dan tidak mahu mengambil daripada tangan orang, seperti Daud Al-Ta'i rahimahullah, dia kata apa? Maka bahawasanya dia mempunyai 20 dinar, maka ditaruhnya akan dinar memadai dia dengan 20 tahun. 1 dinar setahun dia guna. Ini betul-betul zuhud lah. Sekadar duit tu diguna untuk kehidupan saja. Tapi ni ada perbezaan pendapat lah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan berhabis semua pun tak boleh juga. Tapi nak bagi tahu apa, kalau boleh kita tak adalah terlalu mengikut kepada dunia semata-mata. Simpanan ada, tapi simpanan tu untuk kehidupan kita di masa hadapan, untuk melepaskan sekadar kehidupan kita di dunia. Bukan nak simpan tu nanti ustaz, saya nak pastikan ada simpanan saya 1 juta, 2 juta, nanti bila dah ada saya nak buat rumah yang besar, saya nak merasa kereta yang mewah. Yang itu maksudnya dah hilang zuhud dia tadi. Sebab belum tentu kita mampu sampai kepada masa tempoh yang kita nak. Berapa ramai orang yang ngam-ngam cantik pencen umur 60, tahun depannya 61 Allah jemput dia, tak sempat pun merasa harta yang dikumpul punyalah susah payah tadi kan. Sebab tu nak memberi motivasi kepada kita, janganlah terlalu mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata, tapi kejarlah juga bekalan di akhirat nanti. Baik, dan yang terakhir tuan-tuan, martabat. Martabat zuhud itu 3 perkara. Kita tengok kita sampai di mana. Yang pertama, bahawa dia meninggalkan akan dunia padahal hatinya cenderung kepadanya, tetapi disungguhinya pada menghilangkan akan dunia itu di dalam hatinya. Inilah permulaan zuhud. Mungkin kita yang inilah kot tuan-tuan ya, tapi tak tahulah kot ada ayah-ayah tuan-tuan yang di sini yang mungkin dah sampai tahap yang ketiga kan. Mungkin bagi kita orang awam ni baru nak berjinak-jinak dengan zuhud. Teringin juga, siapa yang tak teringin tuan-tuan kan? Rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, apa lagi, duit yang simpanan yang banyak, itu semua kita nak. Tapi dalam pada masa kita nak, dia kata apa, kita cuba juga untuk pujuk hati kita, untuk kalau boleh jangan terlalu beria sangat lah. Cukuplah bersyukur dengan apa yang Allah bagi ni pun aku dah okey dah. Yang itu tahap yang pertama. Yang kedua, bahawa benci hatinya daripada dunia. Dia ada kekuatan ni, lagi tiada cenderung, dia tak teringin lah apa yang dia ada pun orang kata tukar lah. Kita lama dah pakai 10 tahun ni, hutang pun dah habis bayar kan, apa lagi kamu tukar yang baru ni, kita pakai yang kereta elektrik kan, sekarang ada kereta elektrik kan, tukarnya itu kan senang, tapi hati kita kata tak payahlah, apa yang dah ada ni pun aku bukan nak pergi mana pun, setakat ulang adik nak ke masjid, pergi pekan Temi Intan je pun, kita tak cenderung pun, walaupun orang duk cucuk-cucuk tu tadi, kita tak tergugat langsung hati kita. Yang ini, iaitu kepada dunia, kerana dia mengetahui bahawasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat. Tak apa lah, yang ini pun aku dah rasa syukur dah, yang penting tu aku nak kejar yang akhirat tu tadi. Takut nanti kalau aku beli kereta baru, timbul pula jauh perjalanannya, nanti timbul pula riak, takbur, hilang dah kecenderungan akhirat. Itu tadi tuan-tuan ya. Itu yang kedua. Kotlah dah sampai level yang kedua ni kan. Yang ketiga ni lagi terbaik lah, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, tetapi adanya dan tiadanya sabar saja. Dia gunakan apa yang ada dunia ni, cukuplah, dan adalah harta itu padanya seperti air. Macam kita buka air kan,
Buka je air, mengalir je lah dia. Tutup, tertutup lah dia. Kalau ada, tak ada, tak apa. Dan khazanah Allah itu seperti laut, dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali, tiada kepada gemarnya dan tiada kepada benci. Tak adalah dia benci pula. Maksud kata tak adalah dia nak menghina orang yang ada harta, apalah kamu ni. Tak, dia biarlah, lantak kamu lah. Ada ke, tak ada ke, yang penting dia nakkan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah martabat yang akhir, yang terlebih akmal dan sempurna. Dan martabat yang sempurna ini tuan-tuan, iaitu zuhud arifin yang tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah, sama ada sesuatu itu daripada dunia ataupun daripada akhirat, dan hatinya sungguh-sungguh kepada Allah dan tidak hirau kepada dunia dan tidak hirau kepada akhirat tadi, kerana telah diketahui bahawasanya dunia dan akhirat telah ada pada tangannya, dan telah dijanjikan oleh Allah bahawa syurga bagi orang mukmin yang taat akan dia serta terus ikhlas. Maksudnya dia dah sampai satu tahap kebaikan amal ibadat yang dia buat pun dia dah tak mengharapkan pahala dah. Kita masih lagi mengharap pahala kan. Tuan-tuan, kalau sampai satu tahap kita buat apa juga ibadat ikhlas terus, kita yakin dah Allah pasti akan bagikan ganjaran. Jadi kita tak mengharapkan pun, kita teruskan laksana ibadat tadi dengan bersungguh-sungguh. Sebab ada setengah tahap awal ni buat ibadat nak pahala, kalau tak ada dia tak nak. Tapi orang yang dah sampai level zuhud yang tinggi, dia buat lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti mana penutupnya tuan-tuan ya, ayat daripada surah At-Taubah, bahawasanya Allah Subhanahu Ta'ala itu telah membeli daripada orang mukmin akan diri mereka itu dan harta mereka itu, dengan bahawasanya bagi mereka itu syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Maksudnya apa? Allah dah beli kita ni, yang orang yang zuhud ni, yang taat ni, maksud kata ganjaran balasannya iaitu syurga yang memang tak terhitung. Nikmat yang Allah akan bagi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sekadar itu dulu dengan masa yang ada. Saya berharap untuk diri saya jugalah dan juga diri tuan-tuan, kita cubalah ya amalkan sifat khauf dalam diri kita. Yang pertama tadi yang kita dah sentuh, dan yang keduanya iaitu sifat zuhud. Boleh suka dengan harta tapi sekadar manfaat hajat. Lebih pada tu kita letakkanlah kepada, kalau Allah bagi alhamdulillah, kalau tak dapat tak apalah, mungkin rezeki orang lain. Jadi insyaAllah pada pertemuan akan datang, insyaAllah lepas raya lah tuan-tuan. Lepas raya nanti kita akan masuk fasa yang keempat, pada menyatakan sabar. Sabar itu pun susah, ramai orang boleh sebut, tapi belum tentu orang mampu nak buat. Jadi insyaAllah sekadar itu dulu dengan masa yang ada. Saya doakan semoga tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah sekalian dapat malam yang dijanjikan itu, iaitu malam Lailatul Qadar. Banyakkan berdoa pada malam tersebut dengan doa yang biasa kita dengar lepas imam baca rakaat keempat tu kan, tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu untuk ramai. Kalau untuk seorang, fa'fu anni, tukar hujung tu untuk diri, mohon kemaafan, taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Itu sabit dalam hadis sahih tuan-tuan. Doa yang Aisyah baca, Aisyah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, doa apa nak baca kalau aku jumpa Lailatul Qadar ni? Nabi kata apa? Baca doa tu, insya-Allah selamat kita dunia dan juga di akhirat. Lain-lain tu tuan-tuan gandakan lagi lah amalannya, qiyamul lailnya, solat hajat, tahajudnya, baca Qurannya, sedekah. Sebab kalau buat diumpamakan seperti dapat kebajikan 1000 bulan dan lebih. Jadi insya-Allah. Baik, jadi itu saja tuan-tuan, sekadar masa yang ada saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.